Allah Akbar. Nak tanya sikit, semua berapa jarum pakai? Semua 5. 5 jarum lah. Dekat muka 3. Ya, Dekat kemaluan tu 2. ya. Yang dah keluar tu berapa? Yang dah keluar bawah 2, di atas 1. Jadi 3. Mana kata dekat kemaluan tu dah keluar dah. Dah. Yang dekat muka hari tu main sekali tu tak keluar kan? Yang 2 kali tu mai tak keluar. Dia duduk dalam lah. Dalam lah tu tak keluar. Lepas dah pakai minyak tu, dah makan madu tu, lepas tu main kali ni dia dapat keluar lah tu. Ya, dia dapat keluar 1. Tapi dia rasa tak lepas makan tu main tu dia timbul tak? Dia rasa timbul tak? Ya, masa bubur minyak tu. Ada dia bergatal-gatal sikit, lepas tu dia timbul. Lepas tu timbul ya? Ya, tu yang boleh tahu kata timbul. Satu tu je timbul? Ya, 2 lagi tak timbul. 2 lagi tak timbul lagi lah, duduk alam kan? Ya. Hak yang kita keluar, satu tu yang timbul tu kan? Ya. Mana kata dekat kemaluan 2 tu dah keluar, satu ni dah keluar lah. Berapa lama dah pakai tu? Rasanya dalam umur 34. Lo ni berapa? 62. Lo ni 62 lah. Pakai dulu sebab apa pakai? Saja suka-suka macam ikut kawan je. Kawan-kawan pakai duk promote lah. Duk bawa mereka pergi, lepas tu mereka duk ajak kita pun kadang-kadang ni. Terikut jugalah. Ya, tak ada niat pun. Maksudnya pakai sajalah, tak ada niat apa pun lah. Saja-saja. Dulu kat mana pakai dulu? Dekat Lestak. Lestak lah. Kedah lah. Ya. Jadi ada tak maksudnya gangguan ke apa ke yang berlaku kat diri, rasa macam mana ke? Dia suka mimpi lah. Mimpi lah? Mimpi yang macam mana? Mimpi rumah. Mimpi rumah lama? Ya. Selalu mimpi tu? Mimpi tu aja. Mimpi lain, mimpi mancing dengan rumah. Yang boleh niat nak buang tu? Lama dah, dari saya umur 40 lebih saya nak buang dah. Nak buang dah lah. Pergi cari rata lah. Pergi bomo yang pakai tu dia dah meninggal dah. Bomo yang masuk tu dia meninggal dah. Pergi banyak tempat pun meninggal. Yang saya boleh ni saya tengok TikTok ustaz lah. Tengok TikTok lah. Tu yang boleh nak ni tu. Ya. Yang masuk tu bomo lelaki ke perempuan? Perempuan. Perempuan. Mana kata waktu nak buang tu ada rasa apa tak berlaku? Maksudnya rasa menyesal ke, rasa takut ke, rasa macam mana ke? Saya lama dah nak buang ustaz, tapi tak berjumpa dengan orang yang boleh buang. Saya buang banyak tempat, dia kata dah keluar. Dah keluar, dah apa, dia kata tak ada apa. Tapi jarum tu still saya tak nampak. Maksudnya dah pergi berubat merata dah lah. Ya, dia kata tak ada apa dah lah, apalah. Tapi jarum tu tak keluar macam yang kita buang tadi tu, nyata tu? Tak keluar. Sakit tak tadi? Biasa lah. Biasa, boleh tahan lah tu? Ya. Masa masuk dulu tak sakit kan? Tak. Nak keluar ni dia sakit sikit lah sebab dia dah duduk dengan isi lama kan? Dia sakit sikit lah. Dia sakit sikit lah, dia kuat, dia kerah dah. Jadi Alhamdulillah lah kita dah keluarkan beberapa jarum kan. Lepas tu kita dah buat pemindahan pemati dan pelepah. Mana kata jarum ni dah selesai lah. Jangan risau lah, tak ada apa lah kan. Sebab kita memang permainan kita susuk ni kita dah tahu dah dia punya ni kan. Cuma balik buat solat taubat apa semua. Lepas tu jangan susah hati, jangan fikir, jangan risau-risau dah. Dia fikir banyak, kadang tidur pun dikurang sikit. Tidak jadi risau lah. Ya, tak boleh lena sangat. Tak boleh lena lah, betul faham. Jadi itulah Alhamdulillah dah selesai dah yang ni. Lepas ni jangan susah hati dah. Boleh buat amal macam biasa apa semua. Dan dia tak ada kesan dah dekat sini. Ya. Sebab susuk ni dia wajib pindah, pemati dan pelepah. 3 ni memang wajib. Dan ada kaedah dia tersendiri. Dia tak boleh buat kaedah yang jenis biasa-biasa, tak boleh. Dia ada kaedah khas dia lah. Masa buang hak yang mula-mula tu yang buang 2 kat kemaluan tu lah. Ya. Nak balik rumah tak jumpa jalan? Tak jumpa. Dia bawa jalan yang pada Hawis tu, kalau ikut tu
dia ikut. Tapi dia tak tahu dia bawa dia macam kecoh sikit lah. Dia suruh pusing. Waktu nak mai tu okey? Waktu nak mai tak ada masalah. Waktu nak balik. Sebab hari tu yang mai hari pertama tu kan, buang dekat kemaluan yang 2 jarum tu, kita tak buat pemindahan pelepah apa lagi. Kita hanya buang saja. Dia balik, dia kacau kawan saya. Oh ya? Ya. Dia kacau kawan, dia kacau macam mana tak? Tak tahu, dia nampak dia tu malam-malam mai kat dia. Malam-malam mai kat kawan yang tolong teman bawa kat sini lah? Ya. Dia nampak macam mana? Muka apa tu? Tak tahu, dia nampak, dia kata orang tua. Orang tua? Ya. Laki ke perempuan? Perempuan. Perempuan orang tua. Marah dia kot tu? Marah dia kata pandai sangat bawa. Pandai sangat dia bawa lah. Pandai sangat dia kata. Sebab masa hari tu tak buang lagi, cuma buang jarum je. Kadam tu kita tak buang lagi. Kali ni baru kita buang, kali kedua ni mai kan. Macam madu tu dia kuat juga, sebab madu tu kita kan, macam saya cakap tu, kita pakai madu Yaman, spirulina hijau segar tu kan. Kita terapi baca, bila makan dia akan masuk dalam saluran sel-sel darah. Jadi dia akan tendang gangguan-gangguan tu timbul. Sebab dia susuk dia mudah sikit dia timbul, senang nak cabut.